Ni saya pesan kat suami-suami ni, bapak-bapak ni. Ummu Atiyah kata, Nabi suruh yang tua, yang muda, yang haid, yang tak haid, yang suci, yang duduk dalam rumah tak pernah keluar, semua Nabi suruh keluar. Mangkit, pergi sembayang. Yang dia nak tukang sarung kosyen lah, nak isi kuih raya lah, nak kukuih ketupat lah. Kalut dok tu. Pagi raya ni semua ketua-ketua keluarga gerakkan anak kita, bangunkan anak kita, takbir membesarkan Allah, dan semua kena keluar. Kita tak mau budaya Melayu kuno, budaya Melayu lapuk, perambat laki-laki pergi masjid, yang perempuan semua duk belengkak di rumah, duk bersiap pakai tudung bermulut merah, sat lagi kalut nak pergi raya. Tak dan nak pergi sembahyang pasal apa? Tudung pun tengah jam. Aduh, lemah perut kita dengan tudung. Salah satu rahmat Tuhan bagi orang lelaki-lelaki ni, dia mudah. Dia selum dia keluar pergi begitu ya. Orang perempuan dia lipat kot ni, dia lipat kot ni, dia cakok kot ni, dia cakok kot ni. Dia pakai tudung tu, dan kita tahajud balik makan sok, tak siap lagi. Keluar. Ummu Atiyah tanya Nabi, ya Rasulullah, ni ada perempuan tak ada tudung ni. Ummu Atiyah tanya Rasulullah, ni ada perempuan tak ada tudung ni, nak keluar juga. Tuan-tuan, alasan besar tak ada tudung. Nabi kata apa? Ni, hak tak ada tudung tu, hampa pinjam dekat yang ada tudung, hampa keluar. Tu dia. Kita bukan tak ada tudung, tak tahu nak pakai tudung mana. Orang sunnah pagi raya kena keluar. Yang mana yang cuti pun keluar. Pasal itu kita semayang di luar. Ada satu dua mangkak orang tahu, duk kalut, buat beberapa masjid besar-besar, mayang di luar. Sebab itu kita kata orang ni kadang-kadang bila dia sengap, dia pakai jubah, dia pakai lebay, dia duk sengap. Orang pun kata, Tok Syekh mana ni? Imam Mekah mana ni? Buh pula saban ku atas. Dia ni elok-elok dia bercakap. Kompong bodoh. Tak ada masjid lebih besar daripada masjid Nabi. 1000 kali salat. Tapi bila semayang raya, Nabi tak semayang di masjid, Nabi keluar. Kita pergi tengok masjid sebelah tu, Tanah Lapang ke Mama, tempat Nabi semayang raya. Tidak pula sahabat kata, Rasulullah, baik kita semayang masjid Nabi, 1 rakaat 2000, satu salat 1000 rakaat, 1000 kali salat. Kenapa kita nak pergi semayang dataran? Ini syiar. Semayang raya ni syiar. Sebab itu kita kena keluar seramai mungkin untuk menzahirkan wa may yu'azzim min sya'airallah. Sesiapa yang membesarkan syiar Allah, itulah tanda takwa. Peliknya tuan-tuan, nak semayang 2 rakaat 7.45, kita semayang 7.45, hangat pun tak ada lagi. Ini yang jenis semayang pukul 8.30 ni, hangat lah. Dia tak boleh hangat lik-lik. Peliknya tuan-tuan, pok yang duk kata hangat semayang di luar ni, dia beratuk nak beli cheese tu, boleh pula. Beratuk tengah hangat bazar Ramadan tu, boleh pula. Beratuk nak beli martabak viral, boleh pula. Sepatah tak dengar. Hangat gagah juga pasal nak makan martabak viral. Taklah saya kata berdosa, tapi tang tu tak apa pula pasal nafsu. Yang ni sunnah. Lepas tu macam mana nak lawan dengan orang lain? Orang lain belarak, cucuk sana, cucuk sini, tak kata apa. Kita tak gaduh cucuk, mai duk dengar pun black banyak cakap. Tu nak hantar pergi perang. Tuang balik awal. Hangat sikit pun tak boleh. Orang tengok, Allahu Akbar. Membesarkan takbir. Dan pagi raya tuan-tuan jangan duk sengak. Takbir. Allahu Akbar. Allah sebut walitukmilul iddah walitukabbirullah. Genap kamu sempurna 30 hari. Genap kamu berpuasa. Besarkan Allah. Allahu Akbar. Sebut. Dak. Raya mana dulu. Astagfirullah. Apa? Rosak. Habis jumpa orang, sebut apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebelum nak mari raya, makan dulu sikit. Tak apa, kita duk biasa dah tak makan. Tak niat balik makan. Allah bukan amar mana? Makan. Kita duk biasa tak makan. Allah sakit kita balik. Makan.